Okey kelas, selamat pagi. Sihat semua? Sihat, okey, Alhamdulillah. Semuanya bagus, ceria mukanya. Okey, setiap minggu kita jumpa. Sekali, dua kali kita akan jumpa untuk subjek moral. Semuanya happy dengan Cikgu Barat. Betul? Alright. Okey, so hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Minggu lepas kita dah belajar tentang alam sekitar. So, minggu ini kita akan sambung juga kita punya pelajaran yang berkaitan tentang sekitar, alam sekitar. Okey, bagi tajuk hari ini kita akan belajar tentang bumi hijau, bumi kita. Sebelum tu, semua buka buku teks. Tolong tengok bab ni supaya anda semua faham apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, apa tu bumi? Apa itu bumi hijau, bumi kita? Okey, bumi merupakan satu ciptaan oleh Tuhan, ya, yang diberikan kepada manusia untuk kita hidup di suasana yang aman dan damai. So, sebagai manusia, kita perlu menjaga kita punya tempat. Betul? Okey, betul. So, semua orang hidup ke mana? Semua tinggal ke mana? Tinggal kat rumah, tapi hidupnya di atas bumi. Okey. So, sebagai manusia, kita perlu menjaga bumi kita. Okey. Seterusnya, apa yang kamu dapat nampak dalam slide tersebut? Kenapa buminya warna hijau? Sepatutnya buminya warna biru kan? Dia separuh biru, separuh hijau. Tapi kat sini gambar semuanya warna hijau. Dan di sekeliling gambar tersebut ada manusia, ada bangunan, ada pokok, ada rumah dan aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan oleh manusia. So, apa yang kita nampak? Okey, pelajar, apa yang kita nampak? Betul. Okey, ini adalah aktiviti ataupun asas, perkara-perkara yang asas yang ada di atas bumi. Betul pelajar. Saya tahu pelajar saya ni pandai, boleh jawab. Tanpa cikgu pun mereka boleh belajar sebabkan ajaran Cikgu Barat. Okey. Right. Seterusnya, apa kita punya objektif? Setiap pembelajaran cikgu akan bagi tahu kita punya objektif. Kita perlu ada objektifnya, baru kita boleh capai tersebut. Okey. Okey, objektif pertama menyenaraikan contoh amalan yang dilakukan untuk menjaga bumi hijau kita. Menghuraikan kepentingan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Menjana idea yang inovatif. Menilai kesan amalan 5R. Mengekspresikan perasaan amalan 5R. Yang akhir sekali, mempraktikkan amalan tersebut untuk menjaga bumi hijau dalam kehidupan seharian. Rasanya anda semua tahu, biasanya kamu akan dengar reuse, recycle dan juga lagi satu R. Tapi yang ini 5R. Mesti pelajar saya semua ni, kenapa cikgu? Biasanya ada 3R saja. Kenapa tiba-tibanya 5R cikgu ajar? Okey. Itu kebiasaan kita akan gunakan 3R. Okey, setiap R tu mempunyai setiap warna. Setiap warna tersebut mempunyai setiap tempat untuk kita membuang barang tersebut. Tapi cikgu tambahkan lagi dua R. Bukan cikgu tambah ya. Okey, itu adalah satu perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan seharian. Okey, kita sambung. Bumi hijau, bumi kita. Bumi hijau merupakan satu usaha yang memastikan bumi kita selamat daripada kemusnahan. Rasanya cikgu-cikgu kamu, iaitu terutamanya cikgu sejarah, mesti akan ajar tentang perang, bom dan sebagainya. So daripada sana kamu kena ambilkan ilmu tu, kamu kena praktikkan dalam ilmu moral.
Okey. So, kita tengok. Bagi memastikan pengekalan bumi hijau, dia akan ada 5R. Biasanya 3R. Hari ini kita akan belajar lagi 1-2R. Okey. Yang pertama, reduce. Apa reduce? Kurangkan. Yang kedua, reuse. Gunakan barang tersebut semula. Yang ketiga, recycle. Kitar semula. Yang keempat, rethink. Fikir. Think. Yang kelima, repair. Iaitu membaiki. Inilah 5R yang sepatutnya menjadi amalan dalam kehidupan manusia dan juga dalam amalan masyarakat. Okey. Mengikut dasar pengurusan sisa pepejal negara, amalan konsep 3R adalah untuk mengurangkan penjanaan sisa. Okey, 3R ni kita kena kurangkan kita punya pembuangan sampah, pembuangan alat-alat yang kita tidak pakai. Itulah kita gunakan 3R. Tapi lagi 2R ni kita dilakukan secara mental. Secara mental, iaitu benda-benda 3R ini digunakan secara fizikal. Yang ini repair dengan rethink tu, kita kena berfikir apa yang kita perlu buat. Betul? Betul tak belajar? Betul. Apa yang kita kena buat? Kita kena think dulu. Contoh, sekarang kat sini kita ada pen. Betul? Pen ni tak ada ink. Okay, ni contoh. Tak ada ink. Okay. Apa yang kita boleh buat? Buang ke? Atau buat apa? Kita kena fikir dulu. Apa yang kita perlu buat? Pen ni boleh guna lagi. So kita ada think. Okay, kita think. Oh, ya, kat kedai ada ink. Kita sudah fikir. Kat kedai apa? Anak tulis akan jual ink pen tersebut. So kita kena beli ink tersebut, tuangkan dalam pen ini. Kita dah repair dah. Benda ni dah rosak. So lepas dah rosak, kita fikir apa yang kita perlu buat. Kita dah dapat satu penyelesaian. Kita gunakan penyelesaian tersebut untuk penggunaan semula pen ini. Faham murid? Itulah caranya. Senang je cara ini. Tapi bendanya kamu kena praktikan. Itulah satu amalan yang kita perlu dilakukan. Okey. Ini kita dah cikgu dah beritahu. Okey, ini pun cikgu dah beritahu. Nanti cikgu akhir sekali cikgu akan minta apa tu 5R. So pelajar perlu buat. So untuk kelas cikgu ni suka buat aktiviti. Betul tak belajar? Tengok pelajar semua senyum, ceria hari ini. Suka cikgu. Okey. Cikgu ni biasanya suka buat aktiviti. Kenapa kita buat aktiviti? Supaya perkara tersebut tanam di dalam kamu punya minda, dalam hati kamu. Hari ini kita belajar. Balik rumah je, bagi tahu ibu, "Mak, hari ini kita belajar benda ni, Mak. Macam ni, Mak, ni, Mak." So kita perlu buat benda ni semua macam ni. Kita perlu buangkan sampah mengikut warna. Kita perlu repair, rethink. So apa yang anda belajar di sekolah, kita perlu praktikan dalam kehidupan seharian. Bukan di sekolah saja. Di rumah pun kamu kena praktikan. Di luar, di awam, kamu kena menjadi satu contoh kepada orang lain. Supaya orang lain semua, pelajar ni buat. Kenapa kita tak boleh buang sampah merata-rata? Okey, tak boleh. Kita kena buang dalam tong sampah. So, baru-baru ini kamu semua dengar di wilayah Persekutuan mengeluarkan satu info, orang awam atau rakyat tidak boleh membuang sampah merata-rata. Jika dibuang akan mengenakan amaran ataupun kedenda, dan juga akan ada satu denda yang istimewa yang akan diumumkan oleh kerajaan nantilah. Perkara itu dilakukan untuk menjaga kita punya tempat tinggal, kita punya suasana, kita punya bumi kita. Faham? Alright. Okey, kita sambung. Okey, pelajar, kita akan buat aktiviti ini mengikut kumpulan. Seperti biasa, cikgu kan dah
dah buat kumpulan untuk anda semua kan. 5-5, biasa satu kumpulan. Kita kan ada 30 orang dalam satu kelas. So, cikgu dah buat, pada awal cikgu dah buat pilihan kumpulan. Sampai akhir, kita gunakan kumpulan tersebut untuk menjalankan aktiviti kita. Okey, apa aktiviti hari ini? Think the idea. Macam pada dengar kan? Tadi cikgu kata apa? Rethink. Itulah kita akan buat. So, perkara ini akan penekanan khusus kepada rating, iaitu 5R, dan reuse secara kreatif dan menjana idea dalam kumpulan. So, sekarang cikgu akan ni lah aktiviti pertama. Kita kena think dulu. Apa cikgu nak bagi hari ni Apa aktiviti cikgu nak bagi hari ni? Kamu macam ada clue, macam kekeliruan. Cikgu nak bagi apa ni? Banyak kerja cikgu bagi. Okey, ini aktiviti pertama. Okey, duduk dalam kumpulan dulu. Cepat. Duduk dalam kumpulan. Okey, semua pelajar duduk. Alright. Okey, fikir dulu. Apakah aktiviti hari ini? Bincang dalam kumpulan. Saya bagi dalam 2-3 minit, kamu bincanglah. Apalah hari ini cikgu akan bagikan untuk anda semua. Dah, ada apa-apa clue? Ya, ada apa? Okey, mungkin boleh. Mungkin kamu belajar, ya, kamu? Boleh, dah dekat-dekat ni. Alright, pandai pun anak murid saya semua. Memang pandai disebabkan ajaran cikgu barat. Okey, apa aktiviti hari ini? Kita perlu mempraktikkan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau dalam kehidupan seharian. Okey, aktivitinya kamu perlu membuat satu mini projek. Okey, mini projek tu kamu kena cari barang-barang seperti botol, seperti kotak, seperti apa lagi, banyak barang lagi kan. So kamu kena kumpulkan barang tersebut. Kamu hari ni apa tu? Okey, kenapa tu? Ya, kamu semua tak bawa barang. Ya, sepatutnya cikgu minggu lepas kena bagi tahu. Tapi jangan risau pelajar. Cikgu dah sediakan barang untuk anda semua. Takkanlah cikgu tak ni. Saya tahu saya tak bagi tahu kepada pelajar apa aktiviti untuk minggu depan. Tapi cikgu dah sediakan beberapa barang untuk anda semua untuk melakukan, untuk untuk membuat aktiviti tersebut dalam kelas dalam 30 minit macam tu. So di sini cikgu sediakan botol apa semua. So apa aktivitinya lah, you have to, kamu perlu berfikir, kamu kena amalkan 5R tersebut dalam mini project. Kamu kena rethink, kamu kena reuse, kamu kena reduce, kamu kena recycle, kamu kena repair. So 5R ini kamu kena lakukan dalam aktiviti kumpulan. Sama ada kamu boleh bina kita punya KLCC ke dengan meriah, kamu boleh buat Petronas ke, boleh buat gitar ke, boleh buat drum ke, apa-apalah yang berkaitan tentang. Yang penting kamu kena amalkan 5R tersebut. Okey, pelajar, cikgu akan bagi masa, kamu kena buat. Alright. Lepas kita akan buat pembentangan seperti biasa. Keasilan anda semua perlu bawa ke depan dalam kelas. Kamu kena bentang apa yang kamu buat, apa mini projek anda, kenapa kamu buat perkara tersebut, apa kepentingan mini projek itu. Faham pelajar? Alright, faham. Saya tahu anda semua faham. Hebat kamu semua disebabkan cikgu barat. Betul. Ilmu yang diberikan penting untuk anda semua. So
Kenapa kita buat pemontangan? Okey, kalau kamu semua datang ke depan, boleh nampak emosi anda, ekspresi anda, perasaan anda semasa anda melakukan aktiviti bersama dengan kumpulan kamu. Di sana saya boleh nampak kamu punya perbincangan. Di sana jugalah saya boleh nampak kamu punya kerjasama. Di sana juga saya boleh nampak kamu punya konsep yang dilakukan dalam kelas. Alright, cikgu akan pakai masa. Alright, seperti biasa cikgu akan lakukan refleksi kelas dan sebagainya lah. Okey. Okey, untuk pengajaran itu sahaja daripada saya. Kamu semua boleh lakukan aktiviti anda semua dengan jayanya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye bye.